Okey, Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ni pukul Hari ni jam 2.38 15 bulan 2 2.38 minit pagi. Okey. Bismillah. Kita tengah setup. Ni kat sini. Tengah setup 15 bulan 2. So 2 hari lagi, 2 hari lagi kongsi Pak Choi, lepas tu puasa Ramadan pertama. So hari ni kita orang decide kita orang nak pergi sepadan Betung, Thailand guys. Let's go. Okay guys, Assalamualaikum. Kita dah sampai dekat sepadan. Kita dekat Betung. Sekarang jam pukul 5.14 bulan 2. Okay, kat sini kau boleh parking kereta untuk daily. Kau orang ada tempah tutut ke ataupun siapa-siapa kawan-kawan yang saudara mara yang ada di sepadan Thailand, ataupun kau nak naik kereta sendiri, kau boleh teruslah. Okey, kau boleh terus. Kalau macam aku pergi daily harian, so aku parking kat sini. Kalau yang berbumbung RM15. Kalau yang tak ada bumbung RM10. So parking memang sangat luas. Kau boleh parking. Dekat sini pun kau boleh buat declaration punya form. Dia orang ambil upah RM2. Ataupun kau nak isi sendiri dekat online pun boleh. Free. Okay, ni tempat parking dia. So sini tandas dia bersih. Air pun laju. Memang best. So kita siap-siap ni. Dah isi borang semua. Kita tunggu sini taksi datang. Dia punya private sapu lah. Taksi dia akan bawa. Siapa yang parking kereta dekat sini, dia akan bawakan kita ke immigration sana lah. Lebih kurang 4 km daripada sini. Okay guys, stay tune terus. Jadi kita akan masuk. Dok sore kat situ. Sebab kita di immigration Malaysia pun dia tak turun. Cok dia kat sana kan kita kena turun kan? Kena turun. Lepas tu pasport kita kena pegang. Okay guys, kita naik taksi tadi. Taksi tak nak lalu dekat border ni sebab dia nak patah balik, nanti nak dia jadi jam dia kata. So kita kena drop dekat border Malaysia tadi. Kita dah cop pasport dah lepas. So ni kita nak ke border Thailand. Lebih kurang dalam 1 kilo kak. Kau kena berjalan kaki dari border Malaysia ke border Thailand. Kalau naik taksi tadi, dia nak hantar RM15 sampai ke border lah. Ke border Thailand. Lepas cop tu tak ada orang kereta. Cop je kat immigration Malaysia. Ini cop je, kita duduk dalam kereta je. So dia akan hantar sampai ke border Thailand, baru kita kena turun. Sekarang ni kita diberhentikan dekat border Malaysia. So kita jalan kaki lah ke border Thailand. Lebih kurang 1 kilo. Okay guys, kita dah sampai dekat border Thailand. Tak sampai 1 kilo lah aku ingat. Tak sampai 1 kilo je. Okay. Ada doktor bantu tu. Jadi lebih kurang dalam 800 meter je. Lepas tu lorong pejalan kaki tu semua ada bumbung, kau jangan risau. Yakin? ya, dah sampai. Assalamualaikum guys, kita dah sampai ke border Thailand. So kita dah sampai, tutut kita dah sampai. Jom kita berjalan-jalan. Kita turis Thailand. Okay, naik. Okay guys, semua perjalanan lancar pagi ni. Semua selesai 6.43 6.43. Okay, semua dah selesai So kita agak Lambai. Okey, tu perjalanan untuk permulaan ni. Kita dah sampai. So kita sewa tutut. Tutut ni kita 6 orang, ngam-ngam lah untuk satu family Kenapa kita pilih tutut? Sebab kita dah pernah naik van Thailand, kita dah pernah naik flight, kita dah pernah naik tu. So untuk turis kali ni, untuk one day trip, kita pakai tutut sebab dia ada angin ni. Lubang-lubang ni ada angin. So lebih selesa lah. 6 orang selesa lah.
Dia boleh muat dalam 8 orang saya ingat. Satu seat ni 4 orang. So 6 orang sesuai 3-3. So untuk sewa tutut ni nanti kita akan sharekan nombor brother ni dekat kita punya caption. Harga lebih kurang dia ambil dalam 260 macam tu lah. Lebih kurang untuk sehari. Dia akan bawa korang 6 tempat yang popular. Mana tempat-tempat yang dia bawa tu? Tunggu je lagi kan. Okey, kita sekarang daripada border terus je kita shoot pergi Awan Nano. Sebab dekat Thailand sekarang baru pukul 6.30. Waktu Malaysia lebih kurang dalam 7.30 lah. Lebih kurang 7.20 lah kalau waktu Malaysia. Dia beza kita sejam macam tu je. It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be alright when you're not here. I feel the misery, I feel the jealousy, I feel everything I didn't want to feel. Oh, it's real. Oh, baby, come on now, let me know where. Okey guys, kita dah sampai dekat Awan Nano guys. First kita punya apa? Kita punya trip pagi ni kita kat Awan Nano dulu. So naik ni korang kena naik kat sini lah. Tutut tu dia akan berhenti kat situ, tutup kita orang akan naik kereta macam ni, dia orang akan panjang naik atas. Naik 30 baht, turun 20 baht. Let me know where you are before I lose it all. Oh, before I lose it all. I feel the misery, I feel the jealousy, I feel everything I didn't want to feel. It's real. Oh, baby, come on now, let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before So kita dah sampai dekat Awan Nano ni. So kita kena baris pula beli tiket dekat Awan Nano pula. Tadi kita naik 30 baht tu pakai kenderaan tu, dia punya 4x4. So kat sini nak naik dia bangun pagi kan. Kita sarapan pagi hari ni kat Betong ya, sarapan pagi kat Betong. Jam, cepat dulu. Ikan ni sana. Nak. Kita video bukan dekat gambar. Yang patah siapa kita tengok. Apa patah? Dekat sikit tu, ni orang tu dekat gambar. Okey, assalamualaikum guys. Kita dah sampai kat destinasi yang pertama. Okey, destinasi pertama kita Awan Nano. Tu dia punya skywalk dia. Menara tu. Dia punya jambatan kaca tu. Okey. Korang sampai atas ni tadi, korang kena beli tiket baris kat depan tu. Tu dalam tu. Tiket. Beli tiket, naik lift tu, dia akan bawa korang ke atas. Atas tu. Harga dia lebih kurang dalam RM24 duit Malaysia lah. Apa tu guys? Alamak guys, kita jumpa kumbang guys. Kumbang coklat guys. Kumbang dah mati guys. Sambung balik cerita tadi. Kalau duit dia lebih kurang dalam 200 baht lah. Okay. Situ ada tempat jalan kaki Ni atas tu kita tengok apa ada atas tu. Jom aku bawa korang pergi sana. Jom lintas, jom lintas. So korang nak pergi sini kena pakai kasut yang sesuai juga.
Kalau boleh kau pakai kasut sport lah, kasut sport yang selesa. Sebab apa nak jalan-jalan macam ni, mendaki sikit, ada brisk walk sikit, ada hiking sikit, sesuai lah kasut sport. Kalau kasut tumit-tumit tinggi tu, ikutlah kalau kaki korang kebal okey lah, boleh pakai lah. Kalau aku sarankan bawa kasut yang selesa lah. So kat sini korang ada satu spot pokok. Pokok tu ada buaian. Sampai dah orang kita. Sampai dah orang kita. Okay, ni yang sebelah sini punya pandangan Tadi kita kat situ. Aku view korang sana punya skywalk kan. So kita kat sini pula ni. Sini ada spot sikit dekat dengan pencawang ni. Oh, tu ada lagi guys. Kita jumpa baru lagi benda tu. So ada naik tangga, aku tak tahu pergi mana tu. Tapi aku akan visitkan korang. Aku akan bawa korang dekat sebelah pencawang Aku tak tahu tu apa ada atas tu. So kita jalan tengok atas tu ada apa. Kita tanya berada ni tu ada apa. Nak naik ke? Naiklah kan, ala-ala kan. So kita sini ada juga. Okay, tu sebab aku cakap kena pakai kasut yang selesa. Sebab apa? Ni tengok. Kasut selesa tapi kaki sakit, lutut. Asal lutut sakit? Help me be the best that I can be. There's nothing more that I would ever need. Fly together where the sun meets sea. Where we can be together. Where we can be together. Where we can. Okey, kat sini pun ada spot juga yang aku bagi tahu mula-mula nak naik tadi pokok. So ni tempat kau boleh bergambar. Pokok ni tak tahu apa sejarah dia. Korang boleh semak sendiri. Okey. Sini aku pun tak faham bahasa Thailand tapi aku boleh rasa lah. Ini 2038 apa tu? Ketinggian. Aku ingat ni ketinggian bukit ni kot. Mungkin lah. Tak, aku pun tak tahu. Korang kajilah sendiri. Yang aku tahu ni je 2038. Lain semua tak tahu. You Google sendiri Okay. Tu skywalk tu. Kau nak tengok awan nano lagi, kau boleh naik lagi. Dia punya level 1, 2, 3 sampai berapa tu. Tu paling atas tu. Okay. Okay, kat sini kau akan beli dia punya tiket. 200 baht duit kita lebih kurang dalam RM24. Okay. Dia akan bagi kau stop macam tu, stop kit. It's hard to be alive when you're not here. Okay guys, hari ni kita sarapan pagi di Betong, Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni nasi komok. Ni nasi kabu Thailand Nampak macam menarik nasi kabu Thailand ni. Aku rasa sikit kena gaul semua ni. Nasi kabu di Thailand Betong. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap rasa sedap. Dia punya nasi komok sedap Nasi dia ni satu hal. Dia punya ayam ni pun sedap. Aku jadi was-was ni ayam ni. Ayam ni, tulang ayam ni. Tapi memang sedap lain macam. Ada biar 400 ni. Okay guys, jumpa makan dulu guys. Kali ni kita akan pergi ke Terowong Jepun tu. Lepas tu jambatan gantung. Ada 6 spot dia bawa kita. Saya nak rasa nasi Syah. Rasa nasi. Sedap bukan tak ni, buah pelagu. Makan bawah pelaga hilang dia tu. So kita baru dapat makan daripada sarapan pagi daripada pagi tadi. Tapi kita orang tak lapar pun sebab kita orang dah
Dia turun ni lah baru rasa nak makan. Ni kita punya tourist guide Juru bahasa, juru wang, juru order. Tak lengkap. Masuk kot tingkap. Cik Gabu nampak menarik Cik Gabu Thailand ada biru ni. Macam nasi ambeng juga. Engkau kan? Dia lah kau tayang. Ha? Kau tayang tu kat aku pula. Oh. Kita rekod engkau je. Nanti orang nak tengok engkau. Jangan. Tak, orang nak tengok engkau. Orang minat engkau tu yang kamera dia tengok engkau tu. Tu. Dalam senarai trip one day tu dia akan bawa kau ke sini. Tu ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Kau just lepas sana lepas berhentikan kau. Kau jalan, ambil view, lepas tu balik. Itu tak ada apa-apa kat sini. Boleh? Kau nak berlabah? Ha. Tadi kita spot pertama tadi dekat Skywalk. Spot kedua kita nak Jembatan Gantung ni. Jembatan Gantung ni memang tak ada apa-apa lah. Biasa je. Cuma kau dapat view ni lah, nampak tu. View sungai macam tu kan. Macam tu. Nature lah, nature. Dalam senarai trip one day tu dia akan bawa kau ke sini. So ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Kau just lepas sana lepas berhentikan kau jalan, ambil view, lepas tu balik. Itu tak ada apa-apa kat sini. Boleh? Salam berlabah? Ha. Tadi kita spot pertama tadi dekat Skywalk. Spot kedua kita kat Jembatan Gantung ni. Jembatan Gantung ni memang tak ada apa-apa lah. Biasa je. Ni kau dapat view ni lah, nampak tu. View sungai macam tu kan. Nature lah, nature. Nanti nak kita tengok balik mana video yang okey, mana tak okey kan. Ni ambil je. Ni ambil je. Nanti buka tutup bateri dah habis dah. Tak ada bawa bateri spare. Ada. Ada. Itu bateri you oh. Ni. Oh. Tapi tak sini lah, dia buka tutup habis kau. Habis bateri dia. Buat baik Kejut gitu. tiba-tiba ada benda bulat. Buat baik masuk syurga. Buat baik dapat pahala masuk syurga. Syurga. Dia dah tiba. Dia dekat dia cut ni. Buat jahat dapat dosa. Masuk neraka kena seksa. Ha pada muka. Bunuh orang ni ada kepun lah. 180 tembak 10 biji. Nak tembak. Macam cuti sekolah seronok pergi Betong. Cerita sikit. Saya suka cuti sekolah. Okey dah. Hai. Okay, mana? One day trip in Thailand mana?
Kira duit. Kena. Okay guys, kita dah sampai dekat Pyramid Tunnel. So dekat sini banyak kedai dia punya souvenir. Dia makan, bawah tu banyak kedai makan juga. So ni terowong komunis Sejarah dulu dia ada perang-perang dengan kita dulu kan. So ni dia punya terowong dia lah. Dia tembus sini masuk baling apa semua ni. So ni polis stand lain, ada 2 orang yang jaga kawasan ni. So kat sini tiket untuk dewasa 80 baht, kanak-kanak 30 baht. Okay. Aku pun tak tahu berapa kepanjangan terowong ni. Kalau kau nak tengok lebih detail lagi, kau boleh tengok dekat dia orang punya konten-konten kat TikTok tu. Dia orang ada tunjuk detail terowong. Aku akan bawa kau orang visit dalam dia macam ni. So daripada atas tadi kau beli tiket, tu turun bawah ni. Nampak macam ada anak sungai. Memang ada anak sungai pun, tapi dah air tak kuat. Kecil ni. Kat sini ada. Kak, yang kau cakap pokok 1000 tahun kat sini Nanti dalam. Dalam. Habis semua keluar tu baru ada. Oh, baru ada pokok 1000 tahun. Tu tempat spot paling wajib guys kalau kau datang kat gambar. Pokok tu umur dia dianggarkan lebih 1000 tahun. Lepas tu nanti kat dalam sikit ada apa tu? Pokok 1000 tahun dia pun tengah rekod ni. Tengah rekod. Oh. Yang kasut yang selesa, baju seluar semua kena selesa sebab kau orang nak mendaki ni, kau nak tangga. Okey. Semua tempat daripada pagi tadi tunjuk nombor 1 sampai sekarang nombor 4, kau kena pakai pakaian yang selesa. Kak Iking. Lu tunggu. Itu ayat askar Malaysia. Sampai lu rehat dulu, padahal tak rehat pun, ada kerja lain. Okey, sepanjang perjalanan kau nak pergi ke dia punya terowong tu kan, memang kita kena jalan kaki ni. Kau nak tangga macam-macam lah kita jumpa. Kita dah sampai kat Harimau. Okey, terowong tu kat atas tu kan. Tapi perjalanan ni dah, tu atas tu memang, Pergi mana ni? memang orang kata apa, jauh lah, jauh. Nak pergi mana? Pergi terowong company tu. Apa sih ketuha? apa? Arang, buat arang. Oh, tempat buat arang. Ni dalam dia Oh, lampu tak bawa pula. Oh, macam tu dalam dia. Lubang macam tu je guys. Tak ada apa-apa. Tak ada dia punya ni. Kiri kanan tak ada. Lubang macam tu. Tanah original. Tanah original guys. So daripada mendaki tadi, ni baru first satu lubang kita jumpa. Lubang tu buat arang. Okay. Okay, tu yang dalam daki tadi tu kita banyak lagi man. Okay, kita tengok yang kedua tu. So sini ada satu kubu, replika kubu. Ada skatai situ. Bukan skatai, komunis. Dekat sini pun banyak banyak spot apa? Tempat-tempat rehat kan? R&R banyak. Oh, ni dewan dia. Tapi tempat-tempat rehat macam ni banyak aku jumpa sepanjang perjalanan tadi. Kalau tak salah lah dewan dia. Oh, itu cerita dia. Daripada macam mana tu? Sana masuk tu korek. Oh, tu dia masak bawah tu. Asap keluar kat atas ke macam mana? Salah. Tu tempat tidur dia. Perang dekat atas, dia tidur kat dalam tau. Siapa dah? Kat atas tu ada guide apa tak tahu. Kita tengok. Kita tengok kat atas tu. Okey, ni checking ticket point. Dekat sini baru check tiket. 2 adult, 1 kid. 3 orang. 3 orang ah. 3 orang. Yang baju ungu tu. Situ dewan dia ke?
Itu Dewan. Dulu komunis ni dia buat tempat masak kat sini Boleh. Sini tempat masak dia orang Biasa je tak ada apa yang menarik. Cuma kita rasa unik lah. Sebab kita nak tahu dia masak macam ni. Kalau kata uish tak adalah kan. Kedai runcit ada jual air, ada jual roti. Okay guys, ini yang pintu mula dia Welcome. Sebelum masuk kita akan disambut oleh 2 orang komen. Okay, dalam dia macam ni guys. Ni original ke tapi dia orang dah cat lah apa semua ni bagi cantik ni. Macam ni dia orang dalam. Ini apa ni? Tempat ambil makanan. Simpan makanan. Sama macam ni dah apa? Ni tempat apa? Tempat tidur. Container juga. Store ni store dia. Tu bawah tu store dia semua. Jalan macam tu. Atas ni korang jalan kan. Tengok tu korang store kat rumah. Bawah tu. Atas ni jalan balik. Ini zaman-zaman komunis ni. Zaman komunis tu. Oh ni ada pokok. Oh ni exit. Oh kau masuk kau ikut exit kan. Terus dari sini masuk kanan. Masuk kanan jalan. Kau bayangkan kan zaman-zaman betul-betul original pada zaman Turung ni. Lampu semua tak ada. Dia orang buat lampu lilin ataupun lampu kita minyak tanah ke apa dia buang. Oh ni tak tengok. Oh ni work room. Bilik kerja. Bilik kerja. Kerja dalam bilik tempat dia ni. Bagi tu plan-plan perang tu. Untuk kikau. Okey, dia orang keluar 30 orang pergi serang orang Melayu. Pergi serang orang kampung. Ni tempat tidur kan, sleep place. Tempat tidur, ni tempat tidur dia. Ni tempat duduk. Tempat duduk. Sepanjang jalan macam ni kan dia buat satu keruk. Apa panggil? Satu side dia orang tebing sepanjang jalan tu ada tebing, ada tempat duduk, tempat tidur mak. Tempat tidur, mak. Dinding tiba-tiba berlubang, ada keruk, ada jalan, tempat lepak, tempat duduk. Ni ada punya ni apa ni spot-spot dia. Tengok dalam dia cantik tu. Dia orang dah cat dengan sapu bersih-bersih. Dia. Oh ni ah. Tempat angkat barang yang atas ni dah ni reality dia atas tu. Tu atas tu. Dia buat turun barang full tu kat sini. Sana tu kemar orang. Tak. Lepas tu dia orang akan ambil, dia orang bawa lah pergi sana ke. Pergi belakang ke. Kan? Oh ni dia punya lift dia mak. Ni Tempat hantar barang. museum. Ha? Museum. Mana museum? Oh ni museum. Oh ni jalan keluar dia pergi museum Ni pun exit juga. Banyak exit dah. Apa jalan dia? Oh panjang terung ni tengok ni. Terung gali dalam bawah tanah tu. Panjang tu. Zaman perang tu Okay, kau boleh tengok dalam dia macam ni. Dia punya view dia. Supaya korang boleh menikmati sekali bersama aku berjalan di dalam terowong piramid tunnel ni. Terowong komunis dulu.
Ni dia korek ni. Tak tahu kedalaman ni. Ni dengan permukaan tanah tu berapa inci tak tahu. Oh, ni tangga juga ah. Dia punya terowong ni tak dihiasi dengan apa-apa gambar ke ataupun macam artifak-artifak perang dulu ke. Dia tak pamer kan. Kau jalan kosong macam ni pun tahu. Lepas tu terowong ni agak sempit. Sampai sini dah kecil sikit jalan dia. Dia punya ketinggian pun dah rendah. Kau jalan kena bongkok sikit. Tapi kalau lepas pada tu dah okey dah. Jalan dah boleh beri macam biasa. Wow. Korang memang kena pakai kasut yang sesuai kena pakai baju yang sesuai nak datang sini. Sebab nanti korang tak selesa, korang tak dapat menikmati. Oh, tangga tinggi tu. Masih slow everything is okay semua. Okay. Dalam ni agak panas dia jadi bahang. Sebab dalam terowong ni, dalam bawah tanah, kalau macam dekat museum kita darat tu, terowong tu dia orang dah apa? Renovate. Dia orang dah letak kipas blower dah. Jadi dia kat dalam tu tak berapa panas. Di dalam dia sepanas sikit dia punya. Terowong semakin kecil, semakin sempit. Oh, ni pengakhiran dia. Dia jumpa tempat tidur. Dia antara jalan keluar. Dia jalan keluar. Oh, ni ada terowong lagi original punya. Ni betul-betul originalnya guys. Ini yang dia orang tak renovate. Dia orang dah tak tahulah. Ini pergi mana aku tak tahulah. Dia tembus baling ke apa ni. Rehat dulu sini. Oh, ni original ni. Ni original punya ni. Ni pun original. Tapi yang ni dah dia orang dah buat modified sikit. Bagi nampak macam Kita lalu sini, ini bukan sini. solid. Yang ni yang betul-betul yang terowong yang tak dicuit lagi aku ingat ni. Yang ni yang betul-betul kalau korang tengok kan, memang ni punya apa? Pakai kasut, spike boot, bawa senjata. Lari bukan gila. Lari malam-malam nak pergi tebus orang. Nampak ni? Memang real dah ni. Cuma aku tak bawa lampu je. Ni lampu yang sedia ada je. Ni yang tak ada orang jalan ni. Oh, tak tahulah. Orang tak jalan ni? Dia ada kipas ni lah. Bukan, kejap. Alamak, lampu tu kedip guys. Oh guys. Oh guys, ni aku tak bawa kamera yang original, kamera punya lampu. Tapi sini memang gelap guys. Memang betul terowong. Tak tahu guys terowong ni pergi mana guys. Dalam begitu. Aku tak bawa torchlight untuk kamera ni. Selalunya aku ada torchlight untuk kamera ni. So dia boleh viewkan image kat depan ni. Aku tak dapat tengok. Aku tak dapat tunjukkan kat korang. Tak tahu ni pergi mana ni. Ini betul real punya terowong babe. Yang ni pun real juga tapi yang ni telah dibuat. Telah dibersih apa? Macam mana naik dulu? Telah dikemas-kemas kini ke lah. Dia punya simen, dia punya cat. Yang ni betul-betul tanah guys ni. 100% tak ada orang usik lagi ni kat sini. Jalan keluar. Dia orang cuba je. Tu dia orang dah cuba jalan keluar. Ya, kita dah keluar guys. Jalan mati kan. Wow. Alhamdulillah. So kalau kau berminat nanti boleh datang dengan family guys atau dengan kawan-kawan. Kita try pergi, kita turun bawah. Kita makan aiskrim dekat pintu masuk tadi. Let's go guys. Okay guys, bateri habis tadi so kita sambung balik, continue balik bateri baru. Kita ada spare 3 bateri.
So tu bateri yang pertama baru habis. Kau tengok power tak power bateri tu. Okey, korang nak pergi ke pokok 1000 tahun tu, korang akan lalu kat sini tau. Sini dia macam terang sikit, macam tak berapa banyak sangat pokok. Bila kau lalu tu rasa macam air tempias-tempias. Macam hujan renyai. Ciu. Rasa macam tu. Bukan embun pokok ni tau. Itu air kencing riang-riang yang berada dekat di pokok-pokok ni, kata tak? Jadi pakai topi dah. Ataupun korang bawa payung. Okay? Ni kita nak pergi ke Millennium Tree. So pokok hampir 1000 tahun. Maybe lebih 1000 tahun. Jom kita pergi tengok. Jam pukul 12.20 waktu Malaysia. 11 lebih waktu Thai. Dah nak tengah hari dah ni cerita dia. Kita kat sini dah tengah hari dah. So dia orang pun nak masuk tengah hari dah. So perlahan-perlahan dia punya anak tangga ni jauh-jauh tau. Jadi bila korang berjalan tu, lutut korang cepat tangkap. Sebab dia panjang-panjang. So korang kena jalan hati-hati lah. Kalau boleh mengelakkan bebanan, aku ajar korang tips jalan mengiring sini turun tangga. Supaya tak ada bebanan pada ensel lutut. Korang akan rasa lebih kurang sakit berbanding orang yang turun macam tu. Tak percaya, cuba. Korang turun mengiring macam aku macam ni. Bebanan dia lebih kurang. Korang lebih rasa kurang sakit berbandingan tu. Kalau turun macam ni dengan anak tangga yang besar-besar, korang kena maintain kaki korang macam tu. Korang akan sakit sini, babe. Sini korang akan sakit. Kak, turun mengiring macam ni agak tak sakit, kurang bebanan dekat lutut tu. Betul tak? Ada beza tak? Ada beza? Kau turun. Ni cuba turun macam tu, macam Aiman buat tu. Macam ni. Salah satu macam ni, Man. Mengiring, dia takkan sakit lutut kau. Sebab dia anak tangga besar-besar. Bila buat macam ni, dia ada beza dia dengan kau turun menegak macam tadi. Kita tak hentak kan? Ada rasa kurang? Beza tak? Mana benda ni terbukti, guys. Bukan petua dan bukan mitos. Dia petua, fakta bukan otak. Okay. 1000 tahun takkan sama. Meluk pun. Pokok apa ni? Nama dia macam ada sejarah nama. Sekejap kita tengok nama sekejap. Tu 1000 tahun. 1000 tahun takkan marah. Ini original dia, guys. Reality dia. Gambar, guys. Ini original, guys. Yang kelima untuk day trip, kita pergi ke mana ni? Flower Garden. Flower Garden. Winter Flower Garden. So dekat sini taman bunga sesuai kalau kau nak bawa nak terapi minda wanita, kau bawa kat sini. Sini dia akan sediakan kereta kan? Ya, betul. Kita naik tu, lepas tu? Kita naik kereta, dia orang bawa naik atas. Lepas tu kita tengok bunga, nanti nak turun pun kita naik kereta juga. Tak penat dah macam kat piramid tunnel tadi. Kita enjoy je tengok bunga. Okey, lepas tu dia punya tiket berapa harga? Dewasa? Dewasa 120, kanak-kanak 60 baht. So kalau kau okey, kita jalan di sana. Sini toilet pun ada. Kedai makan pun ada. Oh tu yang tu. Dah jumpa bos ni sana sana. Okey, baik bang. Ni tourist guide dia. Nanti kita letak nombor dia Kita mention nombor dia dekat dalam video tu, kau boleh call dia orang. Dia orang ada van, ada kereta, semua ada. So ini yang kita akan naik nanti ke Winter Garden tu. Okey. Ni tempat tiket yang kau kena bagi kat dia. Dia akan check tiket. Ni ada restoran dia. Cocok tiket.
Dah. Ya, ni. Do you tu. know when you call love, when to become one? And I felt like a Number one. in your arms I call home. Do you know when you call love, when to become one? And I felt like a boom in your arms I call home. It feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like it feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like paradise. Kalau yang macam itik kayu pakai kaki tu kau janganlah kayu panas. Itu duduk saja kot. Makan kot. Tahu tak? Okay, sampai kat taman bunga kan kita gambar. Do you know when you call love, when to become one? And I felt like a boom in your arms I call home. Do you know when you call love, when to become one? And I felt like a boom in your arms I call home. It feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like it feels like paradise when your hands are in mine. It feels like paradise when I drown into your eyes. Like a paradise. Kau boleh tengok lah. So kat sini banyak spot-spot OOTD kau nak tengok gambar. Ada banyak tu spot-spot yang cantik. Okay. Tadi kita dapat maklumat daripada pemandu pelancong tu, tourist guide tu, driver tu tadi tu. Dia bagi tahu bukit yang kita naik dia adalah bukit yang tertinggi di Betong, yang bersebelahan dengan Baling, Kedah dengan Sik. Sepadan. It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be yours.
when you're not here. I feel the misery, I feel the jealousy, I feel everything I didn't want to feel. Oh, it's real. Oh, oh. Baby, come on now, let me know where you are before I Yang kau lose tengok it ada all. rembat benih-benih Let me pokok, know benih-benih where you bunga are tu kan. before I Dia ambil yang lose it. kering-kering tu balik dia nak semai. Yang mana cantik tu dia berkenan dia ambil. Semai. Kerja dia. Dia tengok hidup ke tak hidup. Sini ni. Ni taman bunga dia tu. Dia ada air kat sini. Sejuk ni Mai. Ni ada air. Untuk bunga-bunga ni segar. Kita pun rasa segar juga. Kalau bukan kita bunga, kita pun segar. Dia ada pot-pot dia untuk rehat. I feel the Dah, cantik dia punya view. jealousy. I feel everything I didn't want to feel. Oh, it's real. Oh, oh. Baby, come on now, let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before I lose it all. Si binian ni. Tapi menggunakan barang-barang yang ada dekat garden ni lah. Macam bunga-bunga, anak bunga tu. Tu sabun tu campur pewangi dia dah dicairkan. Lepas tu bunga yang korang dah buat ni dia akan jadikan macam ni lah. Dah petang, kita nak last. Kita makan tadi dekat sini. Kita makan dekat sini tadi, ke tengah hari kita tadi lewat. Kita jalan banyak sangat tadi. So sekarang ni 5.23 petang. Kalau waktu Thailand 1 jam lewat. Maknanya dia pukul 4 lebih lah. Tadi aku selalu tersilap cakap dia cepat sejam, dia lewat sejam, sorry. So kita tukar tutut. Kita tukar tutut yang pakai sound system guys. Okey, naik. Durian Thailand. Kau ni kecil lagi. Orang belakang tu bosor-bosor. Okey ni, oh dah ni street food dia. Okey ni betul street food Jom kita merasai makanan street food. Tadi dia nampak kedai, lepas tu dia kata dah tak ada. Lepas tu jalan tengok, ni dah nampak separuh
lah kedai tu. Hilang, dia dah tutup. Oh, 25. Dia kat sikit dah boleh. Beli yang tak ada dekat sana lah. Welcome to Thailand guys. Bukan welcome to Thailand dah ni. Dah welcome dah. Habis duit dah ni. Berapa kali pergi Thailand dah setahun aku pun tak tahu. Tapi berbaloi. Kalau kau travel Thailand ni, satu dia tempat luar kawasan environment kita. So kita boleh nampak dia punya culture kau tengok. Banyak budak Melayu sini dia Betong. Banyak orang Yala, orang Patani semua. Tapi hanya dia beza sikit. Apa beza dia? Beza dia bila nak naik je dia upah cas-cas yang mahal-mahal macam tu. Oh memang lah bila kita nak balik masa tu kan. Ha. Nak balik semua dia macam mahal. Tu nak balik hotel. Dia tahu dah malam kan. Macam ingat Time-time kita beli gajah warna biru. Jadi sekarang kita ada dekat mana pula? Dekat Betong, Betong. Thailand. Baru je nak cakap Betong. Saya ingat Bandung jadi Betong. Habis tak ini lagi trip? Kita rasa macam kan pagi tadi kan nak pergi dekat sini kan. Kita rasa pagi tadi tu semalam bila kita pergi tu. Terlalu excited lah tu. Mai. Okay, ni kalau korang nak contact, ini dia punya TikTok, FB dengan dia punya WhatsApp. Okay, kau boleh contact dia orang. Dia orang ada van, dia orang ada tutut yang macam ni. Happening kalau pergi Betong. Saya kat Hanyai pun kita naik macam ni juga. Betong pun kita naik macam ni juga. Okay guys, ni pizza dekat apa? Pizza dekat 7E tadi Halal Toyiban. Halal. Okay, ni apa benda tak tahu, So kita happy, kita makan dekat sini. Ni ada sos dia. Aku nak tu lah. Sedap. Tu dah sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jatuh. Pizza 7E tadi kita masak kat sana terus. Sekejap babe. Boleh dah makan sebab lapar. Tadi dah makan nasi lah sampai 2 pinggan. Tapi banyak berjalan hari ni. So kita banyak lapar, banyak bakar kalori.
Kau boleh contact kau boleh contact brother dia lah. Aku ada letak dia punya nombor telefon, Facebook dengan dia punya TikTok. Nanti kau tengok lah. Dia ada van, dia ada tutut, dia ada banyak pengangkutan yang